Hello guys, Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Lukut, di Rex Super Sport. Rex Super Sport. So apa yang kita nak buat untuk kereta FF5, simple je. Hari ni tak banyak, ada 2 barang. Sekejap lagi aku tunjuk. Okay, so puncanya aku datang Rex ni, aku pun tak plan. Aku sebenarnya nak pergi ke tempat exhaust yang aku buat hari tu, yang Valvetronic ni. Kau tengok, buka. Aku semalam aku try off, dia tak boleh off. Oh, dia terbuka. So aku cakap dia aku nak pergi, apa kata, nak check kan kenapa jadi macam ni kan. Dia kata datang lah, nanti kita check. So baru aku nak keluar rumah, baru jalan 1 kilometer, dia boleh on off lah. Aduh. Jadi plan tak jadi. Jalan keluar, kita terus pergi Rex. So ni diffuser belakang. Ni yang simple. Ni yang Maxton. Ni skirting bawah. Ni yang Maxton Maxton. Ini baris. Klasik. Oh. Apa klasik? Oh, klasik. Nipis lah. Tu tebal lah. Jom tengok jom. Okay, ni dia try Maxton. Okey. Macam cantik juga bos Cantik juga Cantik. Cuba ni bos. Ni apa baris Baris. Alamak, ni simple Okey. Kita try. Itu panggil apa? Okey, kita try side lip. You angkat Maxton, saya angkat ni. Ni side lip. Ni klasik. Ni klasik. Ini klasik. Ini Maxton. Okay, kita try Maxton dulu. Ni cantik Maxton. Dalam gambar tak cantik. Dalam gambar biasa je. Biasa. Kan? Okey, kita try yang klasik pula. Ini sana saja. Oh, sana. Ni cantik juga. You nampak mana yang cantik you punya mata? Dah itu loh, Maxton. Maxton kan? Okay, Maxton apa depan belakang sama lah. Kan? Semua sama. Ya, Maxton. Okay, Maxton. Okay, on guys, Maxton. Kita ambil Maxton punya design. Cuba letak bos sebelah-sebelah. Ya. Ni letak sini. Cantik Tapi problem juga Kalau dia, sebab ni belum lawat lagi tau.
Bawa kena rasa. Ini ya. Nanti lah, saya tanya. Beza ni. Dia tebal. Macam okey. Kurang ah? Tapi kalau depan dia memang kena lah. Okey, make stand lah bang. Jangan mau sengit. Okey, make stand on. Sebab ni sudah ramai pakai kan? Ini ya. Ha. Ini ya. Make stand lah. Oh, silikon tu touch lah. Oh, okey okey okey. Đưa trong kem này. Nghe không? Đây.一点多啦，会有啊，他们会有。看一下啊，这每天